Halo, assalamualaikum, sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Subhapa Channel. Okey lah, ni Nana duduk di Lampang lagi. Nak naik kereta kuda. Tengok ni. Peng, 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 peng. Peng, peng. Bertagi kita nak naik kereta kuda jalan. Jalan Jalan Rau Lampang, Jalan Rau Lampang. Cabar. Oi, cabar. Mek ni nama Cabakeu. Nama Cabakeu. Siapa? Oh, nama Cabakeu. Bungi hihi. Hey, bungi hihi pula dah. Ni dia kata dia ada ni, ada dapat berok. Ya, memang tak cemal lah tembok ni. Lepas tu ya ada pak duduk ni, tengok comel pak duduk. Ya ada bunga sekeliling. Pada loceng kang-kang-kang. Buat kita kejut sama. Ya. Tapi awi kita kejut lah comel. Anu mai pula ada kuda kita. Tu. 2, 3. Mari dasar pula. Nu belakang nu ada dasar lagi nu. Memang. No. Malah, thừng lao. Ni nampak ya, kepo yaten ni. Nampak besar sikit. Ni. Oh. Kelai. Kita nak apa? Bye. Ui. Iniชื่ออะไรอะคะทองแดงเป็นผู้ชายนี่ยาเตkita nak yate namaทองแดง nama ทองแดง Nanti kita bikin kenang aja dulu deh. Tong deng. Nanti kita naik ni. Okey, jom naik. Ni ชื่ออะไรคะมาชื่อกล้วยชื่อกล้วยผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายYate juga. Nama Pise. Nama Pise. Gih, jom kita naik. Wow, ครั้งแรกที่ลำปาง ไปกันเลยเย้ไปเลยเดี๋ยวงานงงว่าเล็บล็อกกะกูกระจุนะอุ้ยเว้ยลูกia tak buat tomato deh. Ia tak tomato begitu tengok dia. Buat lidah. Ya. Aduh, hati. Mari dah babi. Mari babi. Malak. Pocik kata kuda ni deh. Dah hijau, tubik hijau. Dalam masa sehari tu dalam 5 jam. Kalau lepas 5 jam tu dia kena kelik di kuda je dah. Sebab tak boleh dah deh. Jadi cukup time dia kena kelik. Walaupun ada orang ambil dia ke tak ambil dia kena balik juga. Ya pakciknya tunggu. Ya pakciknya tunggu. Tengok tu. Ada turun belakang orang. Peng. Lo ni kita rau di Lampang dah. Dalam Lampang, dalam bini pula dah. Dalam bandar Lampang. Keleng. Di kuda di tengah rau bandar di Lampang dah. Masuk dalam jalan halu-halu sebabnya kalau main jalan besar takutnya bahaya deh. Bawa rau. Tapi ada pikona kiri kanan. Tu. Kalau kira nak lekuk kiri, dia pecek di butir kot jadi lekuk kiri gitu. Jadi tak bahaya jugalah di jalan raya tu. Ni kita duduk di Cuan Puah dah. Cuan Puah Lampang. Oh, ni siapa ketik dah weh. Buat Kak Tek Chiang Man. Oh, ketik je molek weh. Tengok. Jilat lingo dulu. Mampu. Lidah tu. Letih kau.
Ni kita masuk le bandar je dah. Belah kiri ni ketik warna putih saya mu comel oh. Tengah malam nampak sinar gelang tu. Comel oh. Kat selak yo. Umur naga. Hosin. Buang wacai. Oh, siapa mari di Lampang nak ui tahu kata siapa dah Lampang kena mai pukul gambar di Bulak TJ. Ni, Bulak TJ ni ialah tempat point kata siapa di Lampang dah. Tu. Jumpa ketik pula dah lah weh. Berapa kali jumpa ketik dah ni tak jumpa balasah lagi ni. Tak jumpa masjid serabut, jumpa ketik ni je baru ni tengok banyaknya ketik. Ketik merah, ketik putih. Ada belakang. Oh, ni ketik putih, tu ketik merah. Oh, ni jumpa pula so ni. Oh, ni orang panggil salak ma tengok naga yo duk ngango. Wah, butir pelik, butir pelik. Gapo cok-cokan saya muai dalam. Okey, kita dah sampai di hotel kita dah. Alhamdulillah lama juga kita jalan mari. Siapa dah akhirnya jauh juga dia bawa kita mari memang berbaloi. Siapa mari di Lampang bolehlah mari naik kuda.